Assalamualaikum kak. Salam, ya. Wih, nasi belauk so. Nasi lauk boleh? Nasi belauk. Sini lauk ke apa special kak? Lauk special kita ada daging goreng belengah. Okey. Lepas tu ada paru. Jadi kita buat Tok belaka. Okey. Tak belakang ni. Memang nasi belauk ni malam deh. Sampai malam lagi kita buat. Memang tengah malam. Ni paru dah. Paru masak apa ni? Belada. Paru belada ni, paru belada. Pedas ke? Boleh kira. Boleh kira sayur sikit. Nak sayur? Boleh. Sayur. Boleh. Sayur kubis goreng. Lepas tu air pecik kak? Air pecik? Kita letak. air pecik kita letak asin. Boleh. Okey. Kena lah. Dia mesok nak jadi mana. Air pecik nak bahagia ke apa beh? Bagi pistol. Okey, boleh. Ni dah. Ni kita buku dah. Ni kuahnya. Oh, pekat molek pekat molek beh. Ni kuah air pecik. Siap ni? Ni. Sudah. Alright. Ini ada lauk apa kak? Sini ada air pedas, ikan keli belada. Ni air pecik. Okay, pecik bakar ni. Air pecik bakar. Lepas tu air berepah, ikan keli pecik, paru belada, daging belengah. Oh, ni special ni. Ni special daging belengah. Ni satu lagi menu special kita nasi kawuk. Ni nasi kawuk. Best seller lah sini. Nasi kawuk. Apa favorite customer ni beh? Okay. Ni favorite customer. Customer mari wajib kena cari nasi kawuk ni. Gini nasi kawuk kita. Ada ke apa ni? Boleh ke apa ni? Ni ayam cicak, letak sambal. Ni sambal jantan ni memang wajib customer cari. Tengok ni letak ni. Ni kuah. Oh, isi dia tu. Ni siap. Ni Siap. nasi kawuk. Kalau gini apa ya? Gini RM9.5. Okay. Selain nasi belauk, kita ada nasi kabu juga. Nasi kabu, tak kepuk, Oh, ni wajib ni. tak tumis. Ni tumis, tambah ada ni wajib juga. Telur masing dengan bawang jeruk. Dalam masa kita setiasa ada, bawang jeruk jangan lupa. Ni Alright. tak berapa sikit. Siap tak? Siap lah. Boleh. Masih. Ni ais special kita, bandung dengan racikan, bandung hijau. Setiap hari pukul 8 pagi sampai pukul 11 malam. Apa best seller sini? Nasi kawuk. Berapa tahun dah warung buat ni? 5 tahun. Habis dah. Habis dari situ warung buat pucuk.